Oh, cakua. Cakua, cakua. Cakua. Tahu cakua? Cakua ni tai begok dia jambe. Siapa dia tadi? Di stesen minyak. Begok dia jambe. Tak simbo. Tai di stesen minyak tak simbo. Tai tu dah lah besar tai tu. Siapa dia begok di jambe stesen minyak tak simbo ni? Tai dah lah besar dengar. Bengok apa begok stesen minyak tak si cucu. Dah lah tai tu dalam makuk jambe separuh. Di luar makuk jambe separuh tai tu. Tai tu. Dah lah di perut tai ada jagung. Apa ni macam ni? Apa ni? Mana budaya kita? Budi bahasa budaya. Piye ni? Piye baru lepas makan. Piye baru lepas makan tu. Piye kita si minyak nak kecing. Nak masuk-masuk tengok. Pok besar ni tobek. Warna kuning. Pala warna hitam. Kelabu-kelabu sikit. Siapa dia begok kau sing aku ni? Jangan buat gini lah. Kita ada agama. Kebersihan kena jaga. Dalam Islam pun kata kebersihan kena jaga. Jadi siapa-siapa hok begok tu tertengok video Pia ni, Pia mahu pergi cucu balik tai tu. Nasib baik tai tu tak mercik. Kaki Pia kau gapo kau? Tak terpijak kau? Kalau tak pijak kakak Pia ni, lekat nama Pia tai. Nak gitu? Pia ni artis kepo, bukan tai. Okey. Jangan anaknya Pia dengan tai. Hari tu tai dalam plastik ni. Tai kat stesen minyak pula tak cucu. Pia harap padanya dengar tu. Pergi cucu tai dia. Pia dah cucu tadi tai dia. Tapi tai dia degil. Degil macam tuan dia juga. Pia dah cucu tai tu. Tai tu tak nak hilang. Duk melekat je juga. Pia harap je dengar tu pergi cucu tai dia tu. Pergi cucu tai. Jangan buat Pia marah. Jangan buat. Panas.